Semua pihak diseru supaya tidak terperangkap dalam budaya selesa atau culture of contentment bagi memastikan Malaysia terus bergerak lebih pantas dan berdaya saing. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara tidak boleh terus leka atau terikat dengan amalan lapuk sehingga menyebabkan kelemahan dan prestasi sederhana terus dibiarkan. Perdana Menteri berkata budaya berpuas hati dengan keadaan sedia ada akhirnya boleh menyebabkan sesebuah negara menjadi lemah dan ketinggalan. Gedungnya hebat, catatan membanggakan. Jadi negara boleh menjadi lemah, malah hambar kalau budaya rasa selesa. Kadang-kadang ada agensi itu syarikat rugi 10 bilion, 12 bilion. Tapi kita masih kata, okey, tak ada apa-apa. Biasa apa? Biasa apa? Biasa lingkup. Tak boleh begitu. Ini budaya yang akan menyebabkan kita bukan selesa, rugi. Dalam era yang didorong oleh kecerdasan buatan AI dan transformasi digital yang pantas, Datuk Seri Anwar menegaskan semua pihak perlu meninggalkan sistem kerja yang lemah bagi memastikan kemajuan negara yang lebih kukuh.